Setiap kali lepas masak atau basuh pinggan, benda paling menyakitkan mata dekat dapur adalah kawasan sink yang sentiasa nampak basah, serabut dan sempit. Lagi geram bila rak besi atas sink kebiasaannya. Yang beli konon nak jimat tu baru beberapa bulan. Dah mula keluar tompok. Karat sebab hari-hari kena percikkan air. Sampailah aku jumpa sink dish rack stainless steel 304 ni. Aku terus suka sebab dia besi, stainless steel dan guna. Ruang atas sink yang selama ni kosong dah. Macam kabinet dapur moden. Tak perlu drill dinding. Tak perlu renovate ribu-ribu. Tak perlu tukar countertop. Pasang je terus nampak kemas. Ramai orang Malaysia sekarang memang suka kemaskan dapur. Walaupun tak buat ubah suai besar-besaran. Lepas pindah rumah baru, ramai dah settle beli peti ais, mesin basuh, sofa, langsir dan barang rumah lain. Bila masuk bahagian dapur pula, ramai mula cari cara paling mudah nak bagi kawasan sink nampak lebih tersusun sebab bahagian ni antara tempat paling selalu digunakan setiap hari. Kalau duduk apartmen, flat, rumah teres atau rumah sendiri pun sama je. Barang dapur makin lama makin bertambah. Rice cooker, kettle, penggisar, bekas rempah, periuk, botol sos semua perlukan tempat sendiri. Kadang countertop masih besar pun tetap nampak penuh bila barang tak tersusun dengan betul. Bila guna rak ni semua barang boleh naik ke bahagian atas sink dan ruang memasak. Terus nampak lebih lapang. Kalau balik kampung pula, sekarang ramai anak-anak suka belikan barang macam ni untuk mak. Sebab nak bagi dapur nampak lebih start atau tanpa perlu kabinet lama. Pinggan, sudu, periuk dan chopping board semua boleh susun elok. Masa raya, kenduri kecil ataupun ramai. Keluarga balik rumah pun lebih mudah urus pinggan yang banyak tanpa nampak bertimbun dalam sink. Aku pun dulu ingat semua rak sama je, asalkan boleh letak pinggan. Tapi bila fikir balik, kawasan sink ni memang kawasan paling kerap terkena air setiap hari. Basuh pinggan kena air, cuci sayur kena air, masak pun guna air. Sebab tu, bila jumpa versi stainless steel 304 ni terus rasa lebih yakin sebab material dia memang sesuai untuk kawasan basah dan tahan karat lebih lama. Bahagian atas dia boleh letak periuk besar atau peralatan memasak. Bahagian tengah ada slot khas untuk pinggan dan mangkuk supaya tersusun elok. Tepi pula ada tempat pisau, tempat chopping board, hook untuk sudip dan senduk. Ada juga bakul kecil untuk span dan sabun basuh pinggan. Semua benda ada tempat sendiri. Best part bila basuh pinggan, air terus menitip masuk sink. Countertop tak lagi basah belecak. Tak perlu lap meja dapur banyak kali sehari. Bangun pagi tengok dapur pun rasa puas sebab nampak kemas dan teratur. Bila saudara mara datang, jiran singgah atau kawan datang makan, dah tak perlu kelam kabut susun dapur saat akhir. Orang masuk dapur terus nampak perubahan walaupun kau tak buat ubah suai mahal. Kalau kau nak kawasan sink nampak lebih kemas, tahan lama dan tak mudah berkarat, segera check out sekarang sebelum stok habis.